Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, kali ni saya nak kongsikan tuan-tuan penggunaan racun kulat pada pokok durian. Okey, ada yang tanya saya, boleh tak kalau kita nak sembuh racun kulat yang bahan aktif copper ni pada pokok durian yang sedang keluar mata ketam. Okey, tengok mata ketam banyak keluar ni. Semua dahan-dahan ada. Tengok sampai kat bawah-bawah ni. Okey ni. Tengok sampai yang paling bawah sekali pun ada. Okey. Boleh tak nak sembuh ni? Okey, sebenarnya boleh. Boleh campur dengan racun serangga. Boleh campur dengan folia. Okey, saya akan buat 1 minggu sekali. Saya akan campurkan racun kulat ni tadi dengan folia, Yinon Carboron yang saya buat video tu Okey, boleh campurkan sekali. Boleh sembuh pada daun, boleh sembuh pada dahan, boleh sembuh pada pangkal dan satu pokok lah kita sembuh. Sebenarnya yang ni tak mahal mana. Ni boleh dapat dekat kedai-kedai yang ada jual. Kalau nak senang tuan-tuan search je dekat internet, dekat Shopee pun banyak jualnya. Ada macam-macam harga, murah je. Okey, boleh guna yang ni. Kalau pokok tuan-tuan tak banyak, ada lebih kurang dalam 10 pokok, satu kotak ni dah boleh pakai untuk beberapa bulan. 5 bulan dah cukup satu kotak ni. Sebenarnya dia guna tak banyak je. Satu pam racun ni lebih kurang dalam 30 gram sahaja. Satu pam racun 30 gram sahaja. Okey, tengok. Sebelum ni saya takut nak sembuh. Tapi bila dah cuba satu pokok, alhamdulillah tak ada masalah. Pokok tu dia punya bunga dia cantik. Tak ada kena serangan kulat masa dia hujan ke kan. Okey, boleh campur dengan Carboron. Boleh guna dia saja, boleh campur dengan racun serangga. Okey, tapi untuk racun serangga, saya tak showkan tuan-tuan campur dan sembuh pada bunga. Kalau nak sembuh, biar dia satu persatu. Tapi kalau nak sembuh pada bunga, boleh guna folia. Boleh bajik air, boleh campur, boleh sembuh pada bunga. 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali kalau nak campur yang ni. Tapi jangan kerap sangat guna. Kalau ada serangan sakit, penyakit, boleh tuan-tuan guna. Okey, dekat mana nak dapat? Boleh dapatkan dekat Shopee ataupun kedai yang berdekatan dengan tuan-tuan. Okey, harga tak mahal, murah saja dan sangat berbaloi. Tengok betul-betul. Okey. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera.